Serius Emma cakap, Emma tak tahu macam mana company ni maintain durian yang sangat berkualiti, yang lembut, yang sedap, yang macam ni. Emma tak tahu, kadang-kadang kalau kita kat durian dah dapat yang pelik-pelik je rasa. Tapi ni isi dia banyak je. Untuk pecinta durian macam Emma, kalau memang suka durian ni, dan Emma review ikhlas ya. Kalau memang beli durian dengan dia je. Sorry makan comot sikit. Emma pernah je beli durian dekat luar yang dah buka-buka tu dah lah harga mahal. Lepas tu dapat pula kecil, kadang dapat rosak, kadang dapat tak sedap. Macam ni tengok ni, tengok apa besar dan tebalnya lemak dia. Lemak isi dia. Tak ada.